Weh geng, aku nak share satu pot makan yang boleh buat kau lupa diet, lupa kerja. Kalau kuat makan, mungkin kau lupa nak balik. Korang stay je kat dalam video ni. Nanti aku beritahu korang kat mana tempat dia. Aku rasa ramai lagi yang tak tahu kat tempat ni. Sebab apa tempat ni baru setahun je buka. Sekali kau tengok lauk dia, dah macam buffet mimpi orang Malaysia dah. Penuh lauk. Ada rendang ayam, sotong goreng tepung, sotong sambal, sambal udang petai, ayam goreng panas-panas. Banyak lagi lah menu-menu yang aku nak sebut dekat sini. Yang penting kat sini pot makan nasi lemak berlauk. Bukan nasi lemak biasa-biasa tau. Nasi lemak dia pakai beras basmati. Yang mana nak rasa beras eksklusif, dekat sinilah tempat dia. Lepas tu kau pilih je lauk apa yang kau nak. Kau jangan takut. Ni bukan nak ambil SPM. Confirm kau takkan salah pilih. Kalau kau nak view yang cantik, kau orang boleh datang pukul 6 ataupun 6.30. Makan sambil tengok matahari terbenam. Memang feel dia lain macam. Kadang-kadang kita tak payah pergi jauh-jauh nak cari ketenangan. Tak payah pergi pantai, tak payah pergi gunung. Atas bukit dengan sebungkus nasi lemak pun dah cukup. Ada tak siapa-siapa yang dah pernah sampai dekat sini? Nasi lemak atas bukit, area Pasir Gudang, Taman Tanjung Puteri. Dia buka hari-hari, tak ada cuti. Daripada pukul 5 petang sampai 10 malam hari. Sini aku tunjukkan lokasi dia. Siapa-siapa yang tak tahu, yang tak pernah pergi dekat sini. Sebelah sana daripada arah Taman Pasir Putih, Pasir Gudang, nanti kau nampak Jalan Lampan, Taman Tanjung Puteri. Lepas tu kau nampak masjid. Dia sebelah sini je. Nasi lemak atas bukit, yang signboard warna kuning. Kalau korang nak senang lagi, kau type je dekat penunjuk arah korang tu, nasi lemak atas bukit, Taman Tanjung Puteri, Pasir Gudang. Lagi senang jumpa. Tapi paling best kali ni aku tak pergi seorang, aku pergi dengan Abang Madu. Yang ni nama dia Abang Madu. Sebab muka dia manis, tapi saiz dia macam lori sewa 3 tan. Time dia tengok lauk, habis semua lauk dia nak bedal. Pinggan dia dah macam poster iklan bazar dah. Aku siap tanya dia, bro ni nak makan ke nak buat pameran? Apa dia jawab? Aku tak nak menyesal lagi kali ni. Hidup aku dah banyak dengan penyesalan. Ikut suka kau lah Madu, yang penting kau happy. Untuk set aku ambil ayam goreng, paru goreng sambal dengan sotong goreng tepung. Lepas habis makan aku tengok Abang Madu duduk termenung. Aku tanya, kau okey ke bro? Kau nak tahu apa dia jawab? Aku tengah fikir ni, kalau kedai ni buka 24 jam, aku ingat aku nak pindah rumah depan kedai ni lah. Nak lauk padu, dekat sini lubuk dia. Nak makan sedap, nasi lemak atas bukit. Korang nak tengok Abang Madu senyum puas, kau belanja je lauk 3 combo. Jadi kalau korang yang mana pencinta-pencinta nasi lemak tu, waktu malam kau boleh try cuba dekat sini. Dekat alamat yang aku sebut tu tadi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.